Cara dia, kita boleh login dekat pggworld.my yang ini. Lepas tu login macam kita login aplikasi public code biasa. PG code dengan password sama dengan aplikasi public code. Lepas tu login. Kemudian kita boleh pilih, klik dekat menu ni, kita pilih jewelry, lepas tu pilih rings atau necklace mana-mana kita nak. Lepas tu contoh saya pilih rings untuk cincin. Klik dekat 999 ataupun 24K ni, pilih item yang kita nak. Contoh saya pilih yang ini, gold ring belah rotan ni. Kita klik atas ni, dan ni ada panduan untuk kita pilih saiz. Ada panduan dia, dan kita ukur jari kita nak pakai itu. Kemudian klik berat dia kat sini, klik yang saiz yang kita pilih tu, klik add to cart. Klik dekat card kita ni, kita klik yang pilih tadi. Lepas tu dekat checkout ni, dekat checkout ni penting. Bawah ni checkout, pilih dekat sini, kita boleh klik dekat sini withdraw from your public code gap. So dia akan kurangkan gram kita dalam account gap. Lepas tu boleh tukar kepada emas yang 999 yang barang kemas. Okay, ini boleh cuba emas gap kepada barang kemas 999.